Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam bin Said. Untuk video ini, saya akan membentangkan bagaimana model ADI membantu dalam membangunkan laman web solat jemaah yang saya buat untuk menangani isu dan juga cabaran yang berkaitan. Jadi pada asasnya, model ADI ini terdiri daripada 5 fasa utama. Yang pertama, analisis. Yang kedua, reka bentuk. Yang ketiga, pembangunan. Yang keempat, pelaksanaan. Dan yang kelima, penilaian. Jadi mari kita lihat bagaimana model ADI ini membantu saya untuk membuat laman web tentang solat jemaah. Okay, yang pertama, analisis. Fasa pertama analisis ni, saya meneliti beberapa aspek penting sebelum membangunkan laman web yang saya nak buat ni lah. Yang pertama, analisis pengguna. Jadi fokus utama laman web ini ialah kepada murid tahun 5. Jadi saya perlu memastikan kandungan sesuai dengan tahap mereka. Analisis persekitaran, saya memilih Google Site kerana ianya percuma dan mudah digunakan di mana-mana sahaja. Jadi murid boleh akses tanpa perlu membayar apa-apa pun. Analisis matlamat pengajaran, laman web ini dibina untuk membantu murid memahami kepentingan solat berjemaah dengan lebih interaktif. Jadi hasil pembelajaran yang diharapkan ialah murid dapat mengetahui kelebihan, hukum dan cara melaksanakannya dengan betul. Fasa yang kedua, reka bentuk, di mana saya merancang susunan laman web ini supaya menarik dan mudah digunakan. Penetapan struktur, saya memilih latar belakang yang cerah dan menarik untuk meningkatkan daya tumpuan murid. Untuk menangani cabaran tumpuan murid tu, saya gunakan latar belakang cerah dan juga menarik. Yang kedua, pemilihan media. Kandungan laman web ini berdasarkan sumber berautoriti seperti di SKP Pendidikan Islam, buku teks pendidikan Islam yang terkini dan juga bahan yang sahih untuk mengelakkan isu maklumat yang tidak tepat. Strategi pengajaran, saya memastikan objektif pembelajaran tercapai dengan menggunakan pendekatan interaktif seperti video, nota pembelajaran dan juga permainan digital. Fasa yang ketiga ialah fasa pembangunan, di mana saya mula membangunkan laman web ini secara teknikal. Pembangunan laman web saya pastikan tiada isu plagiat dengan cara saya design sendiri background yang saya buat ataupun elemen-elemen dalam Google Site itu dengan meletakkan elemen tambahan dalam rekaan. Okay, ujian fungsi. Setiap pautan yang saya letakkan dalam Google Site diperiksalah supaya semua nota pembelajaran, semua video dan permainan digital boleh diakses dengan baik. Isu maklumat diri ni, saya hanya meletakkan biodata umum untuk mengelakkan sebarang penyalahgunaan maklumat peribadi saya. Okey, fasa yang keempat pula, pelaksanaan, di mana laman web ini dilancarkan untuk digunakan kepada umum. Jadi saya berkongsilah pautan laman web kepada rakan dan juga orang-orang terdekat saya untuk mendapatkan maklum balas. Ada yang boleh akses, ada yang tak boleh akses. Bila saya cek ataupun bila saya semak semula, rupa-rupanya saya belum tetapkan laman web ini kepada paparan umum secara publik lah. Jadi isu akses pula, saya tidak berkongsi pun kata laluan Google Site saya untuk mengelakkan akaun saya dipindah milik tanpa saya sedar. Okey. Fasa yang terakhir, fasa yang kelima ialah penilaian. Jadi bagi memastikan laman web ini benar-benar berkesan, saya membuat beberapa perkara iaitu penilaian formatif. Penilaian formatif ni adalah satu bentuk penilaian berterusan. Untuk saya tahulah update yang saya perlu buat semasa saya melaksanakan untuk membuat Google Site tentang solat jemaah ni. Dan penilaian sumatif. Penilaian sumatif ni adalah saya dapatkan daripada maklum balas pengguna selepas mereka menggunakan laman web saya buat tu. Kalau mereka ada cadangan penambahbaikan ataupun update, saya akan
ambil daripada situlah penilaian sumatif. Kemas kini laman web. Saya melakukan penambahbaikan berdasarkan maklum balas supaya laman web ini benar-benar memenuhi objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, model ADI ini memang sangat membantu dalam membina laman web solat jemaah yang saya buat ni supaya berkesan untuk murid tahun 5. Dengan melalui 5 fasa inilah saya dapat memastikan laman web yang dibangunkan bukan sahaja menarik tetapi juga memenuhi objektif pembelajaran dan dapat menangani isu serta cabaran yang berkaitan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dapat membantu semua yang mendengar. Terima kasih.